Dah lebih 40 tahun berniaga, ini satu pot legend dekat Kampar. Hari ni aku nak bawa korang pergi makan satu popiah legend dekat Kampar. Zul Popiah ni dekat area bus stand Kampar. Dia ada satu medan selera dekat sini. Korang boleh masuk, bungkus ataupun makan. Korang ni dah lebih 40 tahun berniaga. And ramai cakap tempat ni sedap. Katanya buka setiap hari. And ini first time aku nak try. Dekat depan aku ni ada rojak basembur, samosa, popiah goreng, popiah basah dengan sate guys. Sate ayam dengan kuah kacang. Try samosa dia pula. Jangan cerita ni popular. Oh, kat dalam dia penuh dengan isi. Bismillah. Rangup kuah goreng tu. No wonder lebih 40 tahun berniaga, still ramai orang. Popiah basah pula. Padat dengan isi. Manis datang dulu, betul ujung-ujung tu ada pedas-pedas sikit. Ipoh nak cari rojak yang sedap macam ni susah. Rojak dia aku bagi 8.5/10. Siapa yang dah pernah try, cuba korang komen. Korang punya review pula.